Bagaimana kalau kita nak khabar ke Tok Imam yang jemaah tidak suka pada Tok Imam? Pula dah. Dia tak suka Tok Imam, nak royak ke mana lah? Royak apa sebab? Sebelum nak royak yang mu tak suka Tok Imam, kena carilah apa alasan. Mana alasan tak suka korang? Mana alasan? Faham lagi? Biar ada alasan. Kerana apa? Kerana Tok Imam baca tak betul. Kemudian tegar dah, larang dah, nasihat dah, tak ikut. Baru boleh kita tak suka. Kalau dia baca tak betul, kita terus tak suka, tak boleh. Faham lagi? Yang dalam hadis tu kata yang makmum benci ke Tok Imam tu, maksudnya Tok Imam tu salah. Adapun kalau Tok Imam tu, Tok Imam tak ada masalah, makmum je kepala pengak, tak apa, benci ke mana pun, tak ada luar, tak masuk dalam hadis. Masuk dalam hadis tu dia tak betul, orang tak suka, dia tak mau lari, situ salah. Jadi royak dulu apa alasan yang kita tak suka Tok Imam, supaya Tok Imam boleh betul. Kat mana tak kena ya? Kita betul. Bila dia betul, wajib kena suka dah. Kamu betul, aku dah ikut orang, aku nak sembahyang subuh rakaat. Dah boleh ya. Ambil Tok Imam selai dalam air. Faham tak ya? Tu baru betul. Nah. Jadi royak molek, jumpa dia cakap molek. Jangan cakap depan orang aib Tok Imam. Cakap belakang orang, hormatkan orang. Lepas tu kita pergi mana-mana pun, kita ngajar pakai serban besar mana pun, ngaji berapa puluh tahun kali pun, kena hormat Tok Imam, Tok Bilal AJK situ. Faham lagi? Jangan awak besar kepala kita. Bila kita pergi ngajar itu, kita terpandang pada orang lain. Jangan. Nabi tak suka lagu tu. Okey? Kita kena hormat. Pergi kampung orang, kena hormat orang. Tak?